kawan-kawan aku ni. Besok birthday aku. Diorang lupa ke? Kan dah Mia ni. Kan dah janji nak jumpa petang ni. Tapi tadi dia kata dia nak datang. Mungkin dia lambat sikit kot. Tak apalah, kita tunggu je kat sini. Okay. Usna, Aisyah. Hai. Sorry, datang lambat. Ada urusan tadi. Oh, tak apa. Duduklah. Sini. Mia, Aisyah. Ingat tak? Esok kan birthday Nurin. Mia dengan Aisyah ada idea tak? Nak beli kek ke nak buat kek? Syah rasa baik kita beli kek je. Jimat masa. Sedap kalau beli kek. Alah, apa kata kalau kita buat kek? Kalau kita buat kek, kita boleh buat dengan menggunakan kasih sayang. Dah Mia, kita beli je. Jimat masa. Alah, kita buatlah. Kalau kita buat, nanti Nurin rasa dihargai. Tak nak. Nak beli juga. Stop. Let's counting! Rumus jumlah kos ialah B tambah kos petrol tambah H tambah K. Untuk pengiraan buat kek, B kos bahan yang bernilai RM77, C jarak 1.4 km, N bil perjalanan 2 kgm kecekapan petrol 10 km, P harga petrol per liter RM2.05, H kos penghantaran, K harga kek. Untuk kiraannya ialah liter digunakan J darab dengan N bahagi KKM, iaitu 1.4 darab 2 bahagi 10. Dan jawapannya ialah 0.28. Kos petrol ialah 0.28 darab dengan RM2.05 dan dapat jawapan RM0.574. Jumlah kosnya ialah RM77 tambah dengan RM0.574 tambah kosong. Jawapannya ialah RM77.57. Manakala untuk pengiraan beli kek, K RM142, J 5.3 km, N 2 kgm 10 km, P RM2.05, B kosong dan H kosong. Kiraannya ialah jumlah kos K tambah dengan kos petrol tambah B tambah H. Liter digunakan ialah 5.3 darab 2 bahagi 10 dan jawapannya ialah 1.06 liter. Kos petrol bersamaan 1.06 darab dengan RM2.05 dan jawapannya ialah RM2.174. Jumlah kos ialah 142 tambah dengan 2.173 tambah kosong. Jawapan akhirnya ialah RM144.17. Tak apalah, kita buat je lah. Tahu pun. Dah kata dah suruh buat. Lagi jimat kos. Damia, okay. Hello. Behind the scene.